Badan kalau cantik tapi kalau you tak boleh fight pun tak best juga. So you kena ada package lah. Badan cantik, fighting kakunya pun tak point juga. Pelakon Dato' Aaron Aziz berpendapat penampilan fizikal sahaja tidak mencukupi untuk melahirkan seorang pelakon aksi yang berkualiti. Kata Aaron, untuk bergelar pelakon aksi, mereka perlu memiliki pakej lengkap termasuk kemahiran dan kebolehan menjayakan babak aksi dengan baik. Dalam masa sama, dia turut memuji kehadiran pelakon aksi generasi baharu yang dilihat mampu memenuhi kriteria tersebut. Jom kita dengarkan pandangan Aaron tentang perkara berkenaan. Sekarang punya taste of viewers ke mana apa yang nak kan, percentage anak muda, berapa percentage orang-orang yang dah berkeluarga, I don't know what the percentage like, tapi at the end of the day jalan cerita tu lagi penting lah daripada penampilan. Tapi dah tersetuju tak bila badan tu orang lebih tertarik untuk pergi tengok? Badan kalau cantik tapi kalau you tak boleh fight pun tak best juga. So you kena ada package lah. Alhamdulillah bila tengok the rising of the new action star semua ada badan dan boleh fight. So dia takes a package. Tapi kalau ada badan cantik, fighting kakunya pun tak point juga. So kalau tu tengok industri sekarang macam mana dengan anak-anak muda yang memang fighting dah cantik, badan cantik, kira macam ada combo, ada package. Yeah, I think that is what yang I've been saying from last time, yang kalau orang nak jadi pelakon aksi, orang kena ada basic lah, kena ada asas tu lah. Jangan nak buat aksi tapi tak tahu tak ada background, tak ada basic, tak ada apa-apa, tak ada training, tak ada rehearsal. Tapi sekarang tengok most of the kids, sebab apa, I think the rising of mixed martial art dengan Muay Thai kan, so itu yang buat orang macam bad juga lah. Ada tak ada pelakon muda yang datang tanya tips kat Datuk ke? Minta tips ke? Sekarang tak ada. Dulu ada lah, macam Madu Rasrin. Even Zizan Razak pun pernah tanya dalam station, but yang baru-baru ni tak sempat tak tahu. Datuk rasa diorang risau untuk jumpa dengan Datuk ke, takut ke dalam arti kata dia push tu macam Baru dia pelakon baru, macam isi AD Ashraf, to me dia pelakon baru. Dia lama. Dia pun ada some basic kan. So I think it's package lah. Jadi kita sekarang kita semua tengok kita Korea sebab apa semua lawa kan, cantik, handsome, putih, boyish kind of look. So sama juga lah dengan drama Melayu kita.